Assalamualaikum. Hari ini Jumaat 5 hari bulan 245. Kita mulakan kerja lama kita. Semalam saya tak sihat, cuti malam hari Khamis. Hari ini pun start lambat. Marilah kita tengok hari ini berapa order yang kita dapat dan berapa ringgit yang kita dapat. Kita start pada 0 kosong sen hari ini. So nanti di akhir video saya akan beritahu berapa total saya dapat hari ini untuk berapa job yang kita ambil. Jom kita pergi. Ini job daripada Aurora Bukit Jalil. Pergi ke Taman Muda. Masa pergi balik Aurora, hantar return lah RM41. Padu siap yang ni. Jom kita. Dua, pergi ke Ampang. Tengok ada tulis apa. From Aurora Bukit Jalil to Aurora Ampang. Bawa elok, tahu bang. Semoga sampai dengan selamat. Thank you, we love you. Wah, lama ucapan dia. Tadi first pick up depan sana. Ini second pick up. So nanti pergi Taman Muda, terus pergi ke Ampang. Ini job harga RM20. So one job, satu aliran job RM60 hari ni. Let's go. Pergi drop off pertama. Drop off sini. Kita pergi Aurora. Okay dah, setelah ambil barang ni nak kena hantar balik ke Aurora tadi. Harga dia 41, tapi customer dia bagi 45. Ya Allah, baik sungguh. So pergi Ampang dulu. Oh, langit hitam. Aduh, bulu langit ni banjir lagi ni. Confirm. Jom kita kena cepat-cepat pergi Ampang dulu. Order yang kedua ni dari Aurora. Tengok. Ulah hala-hala. Cari satu lagi job pergi Bukit Jalil. Lepas tu kita nak stop. Tak boleh ni. Kilat ni. Ni dekat Kenanga. Dekat satu barang pergi Puchong. Tak hujan ni. Oh, dah start pakai baju hujan dah. Sana bayar? Okay, thank you. Saya kat Puchong ni. Hari nampak. Sampai ke sini dah drop order dah. Puchong dia panas. Ni dah start ribut dah sampai dah. Aku nak cari job pergi ke Bukit Jalil ni. Lepas tu nak balik lah. Cuaca macam ni ribut bahaya tau. Jom kita. Dia sampai dah. Ada plastik bag tak? Ha? Ada plastik bag? Plastik bag saya tak jual letak plastik bag dulu. Okey. Letak contoh. Alright, okey. Takut basah. Hujan baru. Hujan, angin lagi. Angin susah lagi. Tengok you punya kawan payung sudah patah. Saya tak boleh buka payung. Itu mana? Sana. Imam ambil gambar motor. Itu sana. Cepat ni. Tu dia masuk barang dalam tu. Aku nak gerak ke Lestari Perdana sana. Let's go. RM17. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga. Dah cerah balik. Mari kita cari order. Nak pergi ke Bukit Jalil. Mahal ke Bukit Jalil. So drop off terakhir yang mana tempat aku mula-mula ambil tadi dah settle. Tak boleh sambung lagi dah. Spek. Dia punya skru tercabut. So balik kena tak skru balik. Bawa motor sambil slow sebab yalah rabun ni. Sini. Sudah. Mau gerak lah. Thank you.
Total 4 order RM80. RM80 cash dalam 100 lebih. Aku tolak wallet dalam 20 lebih lah. Start pukul 2.45, sekarang pukul 5.30. Agak berbaloi lah, mana hujan basah-basah ni. Tapi kita tak boleh terus lah sebab spek dah rosak, kena letak skru dulu. Okay lah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. For today, RM75 masak lemak ketap hari ni. Hasil hari ini dapat 5 ekor.